Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada murid-murid sekalian. Jadi, kenapa murid-murid nampak lesu dan letih ni? Bukan tadi waktu rehat ke? Tak makan ni. Tak makan cikgu, tak ada duit. Apa cikgu? Tak apa. Sebelum kita mula kelas kita pada hari ni, cikgu nampak kelas kamu ni kotor ni. Kamu tak pernah bersihkan kelas ke? Pernah. Aduh. Tak apa. Sebelum kita mula belajar, kita kenalah bersihkan kelas dulu. Barulah kita selesa dan tenang untuk belajar. Jadi murid-murid boleh kemas kelas sekarang. Jangan lambat-lambat. Okay, baiklah murid-murid. Sebelum kita mula belajar hari ni, cikgu nak tunjuk dekat kamu semua sedikit ataupun sebuah video ringkas Omar dan Hana. Jadi mungkin ada murid-murid yang tahu Omar dan Hana, dan mungkin ada murid-murid yang tahu tentang Omar dan Hana. Tapi tak apa, kita akan tengok video ni terlebih dahulu. Jadi saya nak semua murid fokus dan jangan berbual semasa saya tontonkan video ini kepada kamu semua. Baik cikgu. Omar dan Hana, jaga kebersihan. Mama, Papa, Hana makan ya? Hana, sebelum makan, kita mesti apa? Bersihkan bersihkan kotoran, Jagalah jaga kebersihan. Bila tangan kita kotor, Mari bersihkan. cuci guna sabun dan bilas. Lihat tangan Hana sudah bersih. Bagusnya. Oh Hana, Pandai membersihkan. mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran, sehat tubuh badan. Mama, Papa, Omar dah habis main. Kau tanya mainan Abang Omar. Omar, kalau mainan kotor, kita perlu Bersihkan kotoran, Jagalah jaga kebersihan. Bila mainan dah kotor, Mari bersihkan. Cuci guna sabun dan bilas. Wah, seronoknya mainan dah bersih. Bagusnya. oh Omar, Pandai membersihkan. mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran, jadi orang beriman. Mainan dah bersih. Jom kita mandi nak tak? Nak. Bersihkan kotoran. Jaga kebersihan. Seronoknya kita mandi. Bersihkan diri. Cuci guna sabun dan bilas. Papa, Mama, kami sudah mandi. Bagusnya. Omar Hana, Kini sudah wangi. mari jaga kebersihan. Mari cuci kotoran, nanti Allah sayang. Alhamdulillah. Baik, macam mana murid-murid? Seronok tak seronok? Seronok. Seronok? Nak lagi? No. Okey, nanti cikgu tunjuk lagi video. Boleh. Tapi sekarang cikgu nak tanya kamu soalan. Soalan apa itu cikgu? Soalan senang je. Ya. Tak risau. Jadi cikgu nak tanya Zaim, apa yang Zaim nampak dekat video yang cikgu tunjukkan tadi? Saya tengok budak-budak. Okey, so, jawapan yang bagus. Tapi budak-budak tu tengah buat apa? Tengah makan.
Makan? Cikgu tak rasa budak-budak tadi makan. Bukannya makan kuih lapis ke tadi? Ya ke Zaim ni? Ke saya rasa Zaim yang makan pagi tadi. Cuba Zaim ingat balik. Bagi sabun. Cuci. Oh, cuci. Jadi apa yang Zaim faham dengan cuci tu? Cuci. Dia berkaitan dengan apa? Islam. Bagus. Agama Islam dia mengajarkan apa? Bersih, kita kena bersih. Betul. Pandai Zaim. Tepuk tangan untuk Zaim. Jadi Zaim, kalau biasanya Zaim bersihkan diri macam mana? Mandi 3 kali sehari. Oh, bagus. Tapi cikgu mandi 4 kali sehari. Cikgu nak menang punya. Okey, Zaim, kalau Zaim dah mandi, apa yang Zaim rasa? Wangi, segar, bersih, beriman. Bagus. Jadi Zaim rasa penting tak kita ni nak jaga kebersihan diri kita? Semestinya saya rasa penting, cikgu. Kenapa tu Zaim? Saya nak orang kawan saya tak ada bau busuk. Bagus Zaim. Semua boleh tepukan kepada Zaim. Ada lagi soalan, cikgu? Saya suka jawab soalan. Tak ada. Itu je soalan. Baiklah murid-murid, berdasarkan video yang kamu lihat tadi, kamu rasa apa yang kita akan belajar hari ini? Kebersihan. Kurang tepat. Hari ini kita akan belajar tentang topik kata adjektif. Jadi ada 3 kata adjektif yang cikgu nak ajar kepada kamu hari ini. Yang pertama, kata adjektif panca indera. Yang kedua, kata adjektif perasaan. Dan yang ketiga, kata adjektif jarak. Jadi murid-murid tahu tak ketiga-tiga jenis kata adjektif ini? Cikgu, nak tanya boleh? Boleh, silakan. Apa tu kata adjektif? Kata adjektif ini ialah kata yang menerangkan sifat. Oh, faham. Jadi ada 3 benda kita nak belajar hari ni, cikgu? Ya, betul sekali Zaim. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita belajar. Jom. Baiklah murid-murid. Jadi untuk aktiviti yang pertama, kita akan buat aktiviti bercerita. Jadi dekat sini cikgu nak tanya, siapa suka bercerita? Aiman, bagus. Tapi Rosen lagi suka cerita. Rosen lagi suka bercerita? Tak apa, hari ni kita akan tengok Rosen ke Aiman yang lagi suka bercerita. Jadi sebelum kita mula bercerita, cikgu nak tetapkan syarat. Syarat pertama, kita kena bercerita menggunakan ketiga-tiga kata adjektif, iaitu jarak, perasaan dan juga panca indera. Jadi murid-murid tak perlu risau. Sebelum kamu semua bercerita, cikgu yang akan bercerita terlebih dahulu. Jadi cikgu nak cerita pasal apa? Bagus soalan itu Zaim. Cikgu baru nak bagi tahu. Jadi kita akan bercerita berkaitan dengan cara kita menjaga kebersihan. Maksudnya dari awal bangun pagi, sarapan dan juga pergi ke sekolah. Jadi kamu semua boleh dengar dulu cerita cikgu terlebih dahulu. Dengar ya, jangan berbual. Okey cikgu. Baiklah, murid-murid dengar cerita cikgu terlebih dahulu. Setiap pagi, cikgu akan bangun seawal pukul 6. Masa itu, bilik cikgu masih gelap dan udara pagi terasa sejuk pada kulit. Walaupun pada mulanya cikgu rasa sedikit ngantuk dan sedikit malas untuk bangun, tapi cikgu paksa juga diri cikgu untuk bangun sebab cikgu nak memulakan hari cikgu dengan bersemangat. Lepas tu, cikgu terus masuk bilik air untuk mandi. Bila cikgu mandi, airnya terasa sejuk dan dingin. Tapi lama kelamaan ianya menjadi menyegarkan. Sabun yang cikgu guna pula berbau wangi. Dan selepas cikgu memberus gigi, mulut cikgu rasa bersih dan harum. Semua ini buatkan cikgu rasa lebih yakin untuk datang ke sekolah. Selepas cikgu bersiap, cikgu akan pakai pakaian yang sudah cikgu cuci. Bau pakaian itu wangi dan bila dipakai, rasa pada kulit cikgu sangat selesa. Cikgu akan tengok diri cikgu di hadapan cermin, suruh cikgu ke sekolah untuk
cikgu dapatkan rasa ceria dan yakin. Rumah cikgu pula tidak jauh dari sekolah, lebih kurang 500 meter sahaja. Sebab itulah cikgu selalu berjalan kaki. Semasa cikgu berjalan kaki, cikgu dapat bau udara pagi yang sangat segar dan angin yang lalu rasa sejuk pada muka. Suasana pagi itu buatkan cikgu rasa tenang sepanjang perjalanan cikgu ke sekolah. Semakin cikgu menghampiri pagar sekolah, jaraknya semakin dekat dan perasaan cikgu bertukar menjadi bersedia, gembira dan bersemangat untuk mengajar kamu semua. Sekian saja pada cikgu. Jadi cikgu nak dengar cerita kamu semua pula. Boleh tak boleh? Boleh. Bagus. Baik. Jadi murid-murid, siapa nak bercerita dahulu? Saya. Kamu yakin Zaim? Cerita pasal macam mana saya bangun hari ni kan? Ya betul, tapi Zaim jangan lupa syarat yang cikgu tetapkan. Nak Guna 3 kata adjektif jenis tu. Bagus Zaim ingat. Jadi Zaim boleh berdiri dan Zaim boleh ceritakan cerita Zaim. Boleh? Baik cikgu, saya akan mulakan cerita saya pada awal pagi ni, okey? Setiap pagi, saya akan bangun awal. Sebab saya suka buat semua benda secara teratur. Saya tak suka kalau dalam keadaan yang kelam kabut. Jadi, bila jam berbunyi, saya akan buka mata secara perlahan-lahan. Cahaya lampu tidur yang malap tu akan berada dekat dengan katil saya. Jadi, saya rasa tak silap sangat banding dengan kita pakai lampu yang agak cerah. Bila saya bangun dari katil, lantai saya tu dia daripada simen sebab ibu saya tak mampu nak bagi tile. Jadi dia agak sejuk. Jadi dan buat saya rasa segar lepas bangun tu. Lepas tu saya ada ambil tuala. Saya ambil tuala yang saya gantung dekat pintu almari. Almari tu sebelah dekat katil saya je. Saya memang sengaja letak dekat sebab saya tak suka bila jalan jauh. Waktu baru bangun tu macam mamai lagi. Jadi saya takut jatuh. Lepas tu Bila saya masuk dalam toilet, saya buka air paip. Air paip tu dia rasa hangat sebab mak saya tiba-tiba belikan saya water heater minggu lepas. Air tu rasa panas je kat badan saya dan dia buat saya rasa selesa sebab waktu pagi-pagi sejuk kita mandi air panas. Kadang-kadang saya mandi air sejuk kalau saya rasa macam mengantuk sangat, sebab supaya saya lebih segar. Tapi hari tu saya pilih, pagi tadi saya pilih air hangat. Bau sabun mandi saya pun wangi macam sabun cikgu. Cikgu pakai Dettol juga ke? Ya betul Zaim, cikgu pakai Dettol. Dettol warna apa cikgu? Cikgu pakai yang warna biru supaya lagi sejuk. Biru yang segar saya tak suka cikgu. Saya suka warna hijau, wangi macam apple. Tapi biru lagi sedap Zaim. Apa cikgu? Biar saya sambung cerita. Sila. Bau saya yang warna hijau tu bau apple. Jadi bila saya gosok badan tu, bau tu naik macam sampai sekarang. Bau apple macam bau baby saya sekarang. Dan buat saya rasa lebih tenang. Apple bukan untuk makan ke? Apple yang saya pakai tu untuk sabun, bukan makan. Ada jawab ni Aminah. Ya, habis dah cikgu. Oh, tak, saya tak habis lagi. Lepas habis mandi, saya ambil tuala yang lembut tau. Ia beza dengan tuala yang saya pakai tadi. Yang untuk saya lap muka je. Cikgu nak guna kat panca indera kan? Ya betul Zaim. Jadi saya guna yang sangat lembut. Bila saya lap muka saya rasa sangat lembut. Sampai buat saya rasa macam nak tidur balik. Tapi rambut saya pun rasa lembut dan bau dia wangi. Jadi saya rasa lebih yakin nak jumpa kawan-kawan saya ke sekolah. Baru dia orang tak kata saya busuk. Bukan hamba awak busuk ke Zaim? Busuk tu awak lah, Rosin, jangan kacau Zaim tengah bercerita. Murid-murid, sila beri tumpuan dan fokus kepada Zaim yang tengah bercerita. Terima kasih cikgu.
Lepas tu saya masuk bilik saya untuk siap-siap pakai baju semua. Meja belajar saya tu agak jauh daripada pintu, tapi saya selalu letak barang-barang dekat meja tu supaya saya senang capai. Ada buku nota, ada pensel, pembaris, dan yang paling penting saya punya pensel tekan jenama pilot. Saya sangat suka jenama pilot punya pensel tekan tu. Bila barang dah teratur, hati saya pun rasa tenang nak pergi sekolah. Lepas tu saya pergi dapur nak sarapan. Mami saya selalu buat roti bakar. Jadi bila saya gigit macam tu, nak boleh pancar indera kan cikgu? Ya, betul Zaim. Jadi rasa rangup dan juga manis. Umi juga, Mami juga buatkan saya minum panas. Bila saya pegang cawan tu, saya rasa hangat di tangan sebab sejuk pagi lagi. Rasa dia yang manis, berlemak, membuatkan saya rasa sangat sedap. Sampai buat saya rasa gembira nak pergi sekolah. Bau kopi Umi pula sangat harum. Sebab harum je dia beli kat Cameron Highland minggu lepas. Kadang-kadang saya bau je pun dah buat saya rasa ceria. Selepas makan, saya pergi ambil beg sekolah saya. Saya letak beg tu betul-betul rapat dengan pintu malam sebelumnya supaya saya tak lupa. Kasut sekolah saya pula saya susun dekat dengan rak kasut supaya senang saya sarung. Saya tak suka kalau barang saya jauh-jauh sebab saya ni takut saya jadi pelupa. Tak tahu nak letak mana, ambil semua. Itu akan buat saya susah dan jadi gelisah. Sebelum keluar rumah, tadi saya keluar rumah, saya tengok cermin. Saya akan tengok rambut saya. Sebab tu rambut saya smart je. Supaya rambut saya kemas dan baju saya pun tersusun rapi macam ni. Saya rasa yakin bila saya dah rasa baju dan saya punya rambut dalam keadaan yang teratur. Waktu saya langkah keluar tu, saya mulakan dengan bismillah sebab mami saya ajar macam tu. Dah kena pula angin pagi-pagi sejuk kat pipi saya. Saya rasa seronok dan senang hati. Bila dah semua teratur selesa, saya naik kereta abah saya yang dekat dengan garaj. Saya naik, jangan kacau lah. Saya naik kereta dengan perasaan ceria dan bersedia nak ke sekolah sebab tak sabar nak jumpa kawan-kawan. Tu je cerita saya untuk hari ni cikgu. Baik, semua beri tepukan kepada Zaim. Berjuduk cikgu? Boleh, silakan. Bagus cerita Zaim. Zaim tepati cara yang cikgu nak. Jadi ada murid lain yang nak cerita selepas Zaim ni? Saya cikgu. Okey, Aiman pula boleh bercerita. Okey, bagus Aiman. Sekarang siapa nak bercerita lepas Aiman? Saya cikgu, saya. Bagus Muhammad. Okey, sekarang murid-murid dengar Muhammad pula nak bercerita. Jadi Muhammad, silakan. Saya punya cerita hari ni, tiap pagi saya bangun bila dengar bunyi alarm telefon saya yang berbunyi kuat. Telefon tu saya letak rapat dekat tepi katil sebab kalau letak jauh, saya tak dengar bunyi tu, terus rasa malas nak bangun. Bila bunyi alarm kuat sangat, saya rasa terkejut dan bangun cepat-cepat. Lepas bangun, saya pergi ke bilik air juga sebab saya suka basuh muka dulu. Sebab air yang sejuk buat saya rasa segar kalau bangun tu. Bila air sejuk kena muka saya, macam terus terbuka luas dan buatkan mata saya rasa segar. Sabun muka saya pula tekstur yang lembut. Saya akan cuci muka dulu sebab muka saya jenis yang senang berminyak. Bila saya letak teksturnya lembut, baunya yang harum, macam seolah-olah bau bunga. Bila saya gosok muka, saya rasa seronok sebab kotoran hilang, muka pun jadi bersih. Muhammad suka bunga. Biarlah cerita orang lain-lain. Ali, jangan kacau Muhammad bercerita. Akal macam ni. Bila mandi pula, air pagi tu agak sejuk. Tapi saya suka sebab bau buat badan saya lebih segar. Shampoo saya pula bau coklat, macam nak makan. Sebab saya kat kali saya guna, saya rasa lapar. Lepas mandi, badan saya rasa ringan, segar. Tipu, mana ada shampoo bau coklat. Mak awak tak mampu nak beli. Sebab tu lah awak tak pernah bau.
Semua diam dan fokus pada cerita Aiman. Muhammad. Lepas saya siap mandi, saya pergi dapur. Ibu saya pasang apa dapur kat meja. Dah ada makanan terus. Saya tinggal datang-datang, duduk. Lepas tu makan. Pagi tadi, ibu saya buat telur goreng dan roti. Patutlah awak gemuk. Kalau gemuk, tangan ni boleh tengok lah. Macam ni lah tangan saya. Pagi tu, ibu buat telur goreng dengan roti. Bila saya dekat dengan bau Ali, bau telur goreng tu naik sangat. Dan sangat wangi bau margarin. Bila saya makan, rasanya sedap. Tak terlalu masin, tak terlalu overcook. Bila saya makan, rasanya sedap. Bila panas pula, buat tangan saya rasa hangat. Bila pegang, bila minum, saya rasa selesa. Perut saya rasa suam-suam. Boleh cikgu tanya Muhammad, overcook tu apa? Oh, untuk awak semua yang tak faham bahasa Inggeris, yang tak belajar langsung bahasa Inggeris, overcook tu terlalu masak, yang boleh buatkan hangus. Bagus Muhammad. Muhammad pandai dalam bahasa Inggeris. Tapi sekarang subjek bahasa Melayu. Maaf cikgu. Maaf. Untuk murid-murid, dalam kelas bahasa Melayu, gunakan bahasa Melayu. Jangan guna bahasa Inggeris bercampur dengan bahasa Melayu. Itu kesalahan bahasa. Baik, iaitu cikgu. bahasa rojak. Faham tak faham? Faham. Baik. Okey, Muhammad boleh sambung cerita. Lepas makan, saya pergi ke bilik saya untuk kemaskan barang. Meja belajar saya ni jauh sikit pada katil. Tapi buku-buku saya letak rapat. Supaya saya tak payah nak ulang-alik. Dia ambil buku sini, buku situ. Bila barang susun, saya rasa tenang. Kalau barang sempah, saya dirisau dan susah nak fokus. Kadang-kadang saya selalu takut tertinggal barang. Sebab tu setiap kali saya nak keluar bilik, saya akan pusing mata. Lepas tu check balik beg saya. Semak balik beg saya yang dekat dengan pintu. Benar satu hari tu, saya letak beg jauh dengan sofa. Saya lupa terus. Saya ingat hilang. Terus saya rasa takut. Tak nak pergi sekolah dari tu. Lepas tu kalau cikgu perasan saya ponteng satu hari tu. Saya rasa bukan setahari awak ponteng Muhammad. Lebih saya rasa. Bila jumpa tu saya rasa lega sangat. Alhamdulillah. Sebelum keluar rumah saya pakai kasut. Ini kasut yang terpakai, ni brand New Balance. Tapi kopi ori bundle, tiruan. Tak apa, tiruan ke original ke, yang penting kasut juga. Kasut. Sebab kasut saya berada dekat dengan pintu, jadi saya senang nak ambil. Bila saya pakai, saya rasa angin masuk melalui pintu. Mak saya selalu pasang aircon dekat ruang tamu. Pagi-pagi saya rasa sejuk lah. Saya suka suasana pagi sebab dia udara yang segar, tak bau apa-apa lagi yang kurang menyenangkan. Saya akan naik kereta dengan ibu saya. Jarak kereta tu dekat je dengan pintu rumah. Jadi saya tak sepenat pun sebab sini ke situ je kereta. Bila saya masuk kereta dan duduk, saya rasa yakin sebab semua barang saya dah lengkap. Bila ayah mula bawa kereta, saya rasa bersemangat nak pergi ke sekolah. Itulah saya tu. Bagus Muhammad. Semua beri tepukan kepada cerita Muhammad. Okey, Muhammad boleh duduk. Terima kasih Muhammad. Terima. Baiklah murid-murid, selepas kamu semua dah bercerita tadi, sekarang cuba teka kita nak buat apa? Lepas cerita, kita nak jawab soalan. Kurang tepat. Habis tu kita nak tulis. Salah. Kita nak buat apa lagi yang cikgu boleh buat? Kamu semua tak tahu kan? Tak. Baiklah, lepas kita semua bercerita, kita semua akan berlakon. Berlakon? Ya, betul. Tapi saya bukan artis cikgu. Tak apa Zaid, kita semua akan berlakon hari ni. Cikgu pun tak boleh berlakon. Ya ke cikgu tak boleh berlakon? Ya. Siapa sini suka berlakon? Saya tak pandai tapi saya nak cuba. Boleh, semangat macam ni cikgu suka. Yeay. Jadi kamu semua boleh contohi Zahid. Tapi kan cikgu, kat kelas kita ada pelakon cilik. Pelakon cilik? Dia Siapa? masuk TV hari tu. Siapa? Nama dia Rosin. Oh, Rausin. Tak apa, hari ni kita akan tengok bakat Rausin berlakon dalam kelas kita. Boleh cikgu. Saya pernah masuk Kembara Khas TV3. Wah, bagus. Tapi kamu semua akan berlakon menggunakan kata adjektif yang cikgu dah ajar tadi. Jadi
disebabkan ada 3 jenis kata adjektif, akan ada 3 bekas yang kamu semua boleh lihat. Okey, 3 bekas. Tu cawan rumah saya cikgu. Bukan. Nampak sama tapi lain. Oh. Mungkin kita beli kedai sama. DIY. Ya, betul. Okey, baiklah. Jadi setiap kumpulan akan hantar satu wakil saja untuk pergi ke depan dan ambil kertas yang di hadapan ni. Jadi setiap satu kertas ni mewakili satu contoh kata adjektif. Jadi katakanlah ini adalah kata adjektif jarak. Jadi dalam ni ada kata jarak dekat, jauh dan juga hampir. Begitu juga dengan 2 jenis kata adjektif yang lain. Faham tak faham? Faham? Jadi ada 9 kumpulan ke cikgu? Ya, betul Zaid. Oh. Jadi kamu semua boleh bentuk pasangan kamu masing-masing, berbincang dan juga berlakon. Satu kumpulan berapa orang cikgu? Satu kumpulan 3 orang Zaid. Tapi disebabkan Aiman tak ada hari ini, setiap kumpulan akan jadi 2 orang saja. Oh. Faham tak faham? Faham. Tunggu apa lagi? Jom berlakon. Jom. Zaid, kita kumpulan pertama ni. Okey. Sekarang siapa yang nak ambil dulu? Aku tiba-tiba rasa lengan wadah nak. Kau ambil boleh? Lengan badan pula. Kau ni malas sebenarnya. Tolonglah ambil. Tolonglah. Aku je semua. Tak apa. Nanti siapa yang tolong orang ni, Allah bagi pahala. Awak nak pakai songkok dah. Baik kau yang ambil. Tapi awak tak ada pahala ke Zaid? Nak, tapi bagi peluang juga. Okey, ambil ni. Tapi tosong. Osong. Osong ada gunting. Kita main osong apa ni? Okey, tak apa. Awak ambil sebab awak guna gunting. Yelah. Aku juga. Dia dah. Betul saya tolong tengok-tengok sekejap. Dah ambil ke? Dia dapat tajuk apa ni? Adjektif panca indera. Merdu. Alamak, susah. Tak pandai. Awak ni tak pandai lah ambil yang betul. Satu saya suruh awak ambil. Kalau saya ambil tadi mesti dapat yang senang. Okey, tak apa. Kita kena bincang cepat-cepat. Lepas ni kita nak bentam. Masih itu dah tak banyak ni. Okey, bincang. Merdu. Saya dah idea. Awak menyanyi. Tak. Saya buat skrip, awak menyanyi. Kenapa saya pula kena menyanyi? Awak ni kan artis cilik kita. Artis cilik kita itu kan Ali. Ali ke Hussein tadi? Dua-dua kot. Dua-dua. Okey, Tak tak apa. apa. Kita berdua menyanyi macam mana? Kita nyanyi lagu ni. Lagu apa tu? Lama fikir. Merdu. Kita kena buat situasi berdasarkan tu kan merdu kan? Ya, betul. Itu yang cikgu nak. Okey, macam ni. Kita berlakon, awak menyanyi, saya pula orang yang dengar awak menyanyi dan puji awak punya suara yang merdu. Wah, idea yang menarik. Lepas tu awak pula menyanyi. Boleh. Saya pula menyanyi, awak pula kata suara saya ni macam artis K-pop. K-pop tu apa? K-pop tu Korea punya artis. Korea bukan dekat Indonesia ke? Betul. Dekat Temerloh. Oh, Temerloh. Saya nak pergi K-pop. Yeah, sama lah. Saya pernah pergi Temerloh. Okay, jadi saya akan menyanyi dulu. Lepas tu awak menyanyi. Kita sama-sama puji. Okay, kita sama-sama hebat. Siapa duk tolak ni? Tolak lagi. Okey, jom sambung. Kita berlakon dekat sini ke cikgu? Ya, betul. Okey. Jadi untuk jenis kata adjektif yang pertama, kami dapat kata adjektif panca indera, perkataan merdu. Jadi lihatlah persembahan kami. Jika dapat ku mengulangi kesilapan yang pernah ku lakukan dulu.
Suara awak tak merdu pun saudara Zain. Itulah yang saya nak terangkan tentang merdu. Merdu ialah suara yang sedap didengari. Macam suara saya, tidak merdu sebab tak sedap untuk didengari. Kalau suara saya tak merdu, suara dia sengau. Kenapa suara saya sengau? Suara saya merdu. Sumpah. Suara saya merdu tak rakan-rakan? Tak merdu? Tak apalah. Kamu je lah yang ni. Tapi awak faham tak? Awak semua faham tak kawan-kawan tentang merdu? Faham. Okey. Situ saja persembahan untuk kata adjektif merdu kami. Terima kasih. Okey, sekarang ni saya dah kena ambil pula yang kedua. Yelah, awak lah. Alah, takkan siap ni semua saya nak kena ambil. Malas lah. Awak nak tolong? Saya bukan robot Zain. Ya, saya dah ambil. Cepat sikit. Tengok sama-sama lah. Tak nak, saya ambil, saya tengok. Macam tu. Dah kata dah, saya punya yang ambil mesti menjadi. Saya dah dapat apa ni? Saya dapat panca indera, kata jarak. Wah, kata itu jarak. Jauh. Macam susah ni jauh. Susah apa? Senang je. Jauh, kita balik kampung naik kereta, perjalanan yang jauh. Dah tu, siapa naik di kereta? Awak lah. Awak di unta saya. Mana ada orang balik kampung naik unta? Zaman Nabi dulu, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah naik unta dengan jalan kaki je. Masya Allah. Maafkan saya. Tak apa, awak jadi unta. Asyik tak apa. Jadi itulah untuk kita pilih macam mana nanti. Tak pun, kita buat je naik kereta. Tak payah berlaku jadi kereta. Betul juga kan? Kita dua sama jadi adik-beradik yang pergi balik kampung. Tapi kita kecil lagi. Kita mana boleh buat kereta? Hei, saya membat lah lesen ayah saya kat sini. Ni lesen ayah saya. Tak pun, kita jadi bapa anak ataupun mak anak. Dia bukan perempuan. Betul juga. Kita jadi orang dewasa lah. Boleh lah. Malas lah nak fikir lah. Tapi kampung awak dekat mana? Kelantan. Lah, kampung saya kat Kedah. Kedah? Kita kat mana sekarang ni? Sekarang ni kita dekat Kedah lah. Tu tak boleh pergi jauh lah. Tak boleh jauh. Balik Kelantan. Jauh juga. Kalau macam tu, balik kampung saya, okey? kalau balik kampung awak, saya mana kena cuti? Okeylah. Kita balik Kelantan. Okey, bagus. Okey, tinggal satu je lagi nak ambil. Itu nanti kita kena fikir pasal nak berlakon jauh ni. Dah kan kata tadi, kita dua-dua naik kereta balik kampung ke Kelantan. Oh, boleh. Tapi Kelantan selalu jam. Betul. Tak ada masalah. Itulah kenangan. Wah, kenangan bersama. Okey. Sekarang siapa nak ambil satu? Saya. Tapi lepas ni kita kena berlakon pula sekarang. Berlakon. Okey. Ingat ya, balik kampung Kelantan. Okey. Baiklah, untuk kata adjektif jarak, kami dapat perkataan jauh. Jadi lihatlah persembahan kami. Hello Ali, kamu ada kat mana? Internet slow, boleh ulang balik? Saya tanya, kamu ada dekat mana Ali? Saya ada dalam kereta ni. Rosin, Kita dah lambat nak balik kampung. betul adikku, cepat adikku, kita kena balik. Ayah dah tenat. Ada tenat. Betul, kita kena cepat balik, bukan meninggal lagi. Tapi innalillah kan untuk mendengar perkataan Oh, kabar yang buruk, berita yang cepat buruk. dah, cukup. Itu Lambat dah. Ustaz Azwar. Cukup, lambat dah. Cepat, ayah tak lama. Saya akan ke sana dalam 3 saat. Okey. 1, 2, 3. Mana kereta awak, beli kursi. Ambil
satu-satu. Oh, kita punya besi. Sekarang. Sabar, jap. Okey, dah penat. Aduh. Belum naik dari sini. Tolong, kursi. Cepat geraklah. Okey. Cepat. Masuk kereta. Masuk kereta. Buka pintu. Nah. Kunci ni. Dah buka dah, masuk. Okey. Kenapa nak pandu? Saya. Dah. Oh, dah boleh. Okey. Baiklah, kita akan bawa kereta ke balik Kelantan. Awak lupa. Sebelum bergerak, kena baca doa dulu. Amin. Okey, kita nak balik Kelantan. Kelantan sangat jauh daripada Kedah. Oh. Ke Kelantan akan makan perjalanan yang sangat Jauh. pandai. Pandai. Jadi, itulah kata adjektif Jauh. menunjukkan satu perjalanan yang lama. Okey, jangan. Awak tak pakai tali pinggang lagi. Dah, Nanti pergi saman. jom cepat. Nak. Jauh lagi ke Ali? Jauh lah, kan perjalanan yang jauh. Tak best lah. Okey, sampai lah. Keluar. Ayahku. Baiklah, sekarang untuk yang terakhir, siapa nak ambil? Saya dah, awak dah. Mesti nak awak lagi. Kenapa macam tu pula? Sebab kiri, kanan, kiri, kawan. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Tapi dalam Islam, kanan lebih afdal. Tolong jangan gunakan sentimen agama untuk memainkan, untuk keuntungan diri sendiri. Saya tak nak. Tak menggunakan sentimen agama. Tolong. Saya mengamalkan. Islam juga agama yang kita gunakan. Saya nak awak ambil. Okey. Saya kan Okey. tukang buli kat sekolah ni. Cikgu tengok ada tukang buli. Dah payah punya. Ambil dulu. Yelah, saya ambil. Dia ambil, saya jangan fikir seterusnya. Awak nak pilih ke nak buat kertas tu? Sabarlah. Oh, Tengah pilih ni. Saya tengah teka. Mana ni senang? paling senang mana? Tak tahu lagi. Rahsia. Rahsia ini. Simpan. Awak kena simpan suara untuk berlaku nanti. Mana boleh tengok? Dah tengok kata orang. Oh, buat kerja korang. Kata adjektif sedih. Oi, bangun. Dah lelap. Kita kena berlaku ni. Kata adjektif perasaan sedih. Sedih. Kita bayangkan kucing kita yang mati tu. Kucing. Saya mana ada bela kucing? Bela ocet. Kucing tu haiwan apa? Kucing. Oh, kucing. Salah. Saya ada bela ikan naga. Oh ya. Nama dia Ali. Ali pun kawan kita kat kanan tu ke? Oh, Ali dia orang yang untuk kau. mana ada kutuk? Memang nama ikan naga tu Ali. Tak mau. Oh, tak mau. Ali cakap pasal kucing saya nama Ocet. Oh, nama Ocet dah mati. Kenapa kucing awak mati? Ocet kena langgar kereta. Oh, bapa awak langgar pakai kereta bomba. Bukanlah. Kawan ayah saya. Jahatnya kau bapa awak. Dia tak sengaja. Oh. Sial Ocet. Tak sengaja. Pasal dia. Kesian kau bapa awak. Belakang masa Ocet mati lah. Boleh. Tapi, awak lah yang kena berlaku sedih. Okey, tak apa, boleh. Jadi muka awak pun saya dah sedih. Okey, tak apa. Dua macam tu. Okay. Jadi macam mana? Macam ni tak mulakan berlakon tu? Dia mula macam Mari saya cerita.
Ini bukan cerita kelakar ni, sedih. Jangan buat lawak. Okey. Sedih cerita awak. Kita akan Awak buat rasa macam tu. murid-murid lain dengan Kawan-kawan yang lain. Oh, kawan-kawan. Tapi cikgu panggil murid-murid. Cikgu, dia dah tua. Kita budak lagi. Oh, awak rasa kawan-kawan yang lain macam Ali dengan cikgu sedih tak Ali, dengar cerita ni? Hussein mesti sedih. Jangan cakap apa lah. Itu video ni aku nak lagi. Masih kita. Siap ketua. Okey, bagus. Tinggal nak berlakon je sekarang. Awak tak sabar ke? Mesti tak. Sebab kita ucin. Saya bersama. Okey, jom. Okey, 1, 2, mula. Sabar. Dia tak betul ni kita berlakon kata apa? Okey, baiklah. Untuk kata adjektif perasaan, kami dapat perkataan sedih. Terimalah persembahan kami. Ali, jom main bola. Dah pukul 5 ni. Tak nak. Kenapa? Saya tak nak main bola sekarang. Kenapa awak macam tu? Saya rasa sedih. Sedih? Kenapa awak rasa sedih ni? Perempuan mana yang sakiti awak? Bukan cakap pasal Aina lah. Aina? Ha. Oh, selama ni awak suka Aina. Ni Aina. Okey, apa? Saya sedih tadi. Kenapa awak sedih? Kalau awak sedih, saya pun nak sedih jugalah. Jom sedih sama-sama lah. Boleh. Tapi kenapa awak sedih ni? Ish, sebab kucing kesayangan saya, nama Ocin, dah tak ada. Ha? Sejak bila awak bela kucing ni? Itu tak penting. Yang penting dia tak ada. Kenapa dia tak ada? Awak bunuh! Kenapa saya? Pembunuh! Saya kan sayang dia. Saya rasa sedih. Sedih sebab dia kena langgap. Saya tahu awak sedih. Tapi janganlah marah saya. Bukan saya yang bunuh kucing awak. Malah kau terus slow. Slow? Slow tu apa? Terus slow. Dah lah. Awak menceriakan hidup saya. Peluk sahabat. Hai, cepatnya awak berubah. Tadi awak sedih. Tak apa. Ini bukan bonding. Hubungan kita lebih erat persahabatan. Bonding tu apa? Hubungan sahabatan. Oh, persahabatan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Ada apa-apa yang tak faham? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kan beri bereda. Baiklah, terima kasih murid-murid. Nampaknya kamu semua ni ada bakat untuk berlakon. Perlu diasah lagi. Terutamanya Ali. Saya nampak bakat kamu berlakon. Ya cikgu, bolehlah sikit-sikit. Boleh. Sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit. Bukan gunung cikgu. Bukit dengan gunung tu sama je. Oh, Yang penting ada usaha. baik cikgu. Jadi, tanpa meninggalkan masa, kita akan pergi ke permainan yang seterusnya. Jom! Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang terakhir, kita akan buat permainan mini project. Jadi, macam mana kita nak buat mini project ni? Baiklah, jadi setiap kumpulan akan dapat satu kertas mahjong. Jadi, selepas semua kumpulan yang dapat satu kertas mahjong setiap satu kumpulan, cikgu akan bagi kamu pen penanda untuk kamu lukis dan hias. Tapi sebelum kamu lukis dan hias, kamu perlu bina 4 ayat. Jadi nak bina 4 ayat apa? Baiklah, jadi kita akan bina 4 ayat menggunakan 3 gambar misteri yang cikgu akan bagi. Jadi setiap kumpulan akan dapat satu gambar misteri. Faham tak faham? Faham. Bagus. Jadi ayat apa yang kamu perlu bina? Jadi kamu perlu bina ayat berdasarkan gambar ini. 4 ayat ingat. Jadi ayat dibina perlulah ada kata adjektif. Jadi setiap satu gambar
akan mewakili satu jenis kata adjektif, iaitu panca indera, perasaan dan juga jarak. Faham tak faham? Faham cikgu. Bagus. Faham. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lakukan. Aduh, aku kumpulan dengan kau lagi Zahir. Aduh, tak suka lah muka dengan orang malas dengan kau ni. Jadi kau rajin? Rajin lah banding dengan kau. Kalau kau rajin, kau ambil barang-barang cikgu dah tak Okay, tak apa. Tu tugas kau, okey? Kita sama-sama buat. Kau rasa kau yang pemalas ni? Mana ada, tolonglah. Yelah, aku juga. Terima kasih. Cepatlah. Wah, banyaknya marker orang ambil. Jom kita tengok Zahir, kita dapat gambar misteri apa. Bismillah. Wush, Gambar dekat apa ni? Kafe dia macam dekat bulu kahwin. Bulu kahwin? Sebab ada orang nyanyi tu. Oh, ingat tak konsert tadi? Konsert. Saya tak suka pergi konsert ni. Tahu. Saya Astagfirullahaladzim. suka pergi masjid je. Sama lah kita. Ye. Pada lagi saya jumpa kat masjid. Tapi saya tak ada nampak awak kat masjid pun. Tak nampak lah awak duduk kat rumah. Tak apa, fokus. Fokus. Okay, kita kena bina 4 ayat macam gambar ni. Okay. Awak ada idea? Rasa kita kena tidur sekejap lah bagi fikir idea. Mana sempat nak tidur? Okey, tak sempat. Okay, kita akan bincang perlahan. Lepas tu kita kena tulis benda kita maju ni. Tulis. Saya buka Buka dulu. Bismillah. Sebelum bermula Bismillah. Buka lah. Okay. Buka. Okay. Jadi awak rasa untuk ayat pertama kita nak buat ayat apa? Tu ada nama Alia, Aiman, Haris. Ah, Tu, anak tu tengah menyanyi. Awak kan betul-betul dia tengah buat apa? Dia dengan hidup bunga. Hana dengan Aisyah. Ya. Oh, jadi Hana dan Aisyah sedang menghirup bunga. Tapi cikgu menggunakan Menghirup ke? adjektif. Menghidup pun istilah dia, bukan menghidup. Menghidup Oh, betul lah. Betul. Jadi Hana dan Aisyah menghidu bunga. Betul. Tapi cikgu suruh guna kata adjektif. Jap. Adjektif. Bunga mesti wangi kan? Betul. Wangi tergolong dalam kata adjektif panca indera. Bau, hidup. Bau. Bau wangi. Ya, bau. Okey. Hidup. Jadi Hana dan Aisyah hidup bunga wangi. Okey, boleh? Boleh? Hana dan Aisyah sedang menghidu. Baru dramatis ayat tu. Oh, bagus. Okey, kamu tulis. Sebab tulisan kamu Lebih buruk. estetik. Buruk. Semua aku buat, baik tak ada kerja bulan. Kali sekala. Awak tolong pegang ni. Baik, ID. Untuk ayat yang kedua, awak rasa kita kena buat apa lagi? Ayat kedua, ID. Oh, nama dia sama dengan nama awak lah, ID. Alamak, malunya saya terkenalnya. Saya baru perasan. Oh, tapi nampak ini macam saya sebagi benda ini. Silah awak yang selagi. Awak kan kawan baik saya. Betul. Awak lah ID yang sebenar. Yeay. Okey, kita buat Aidil sedang berjalan. Di dalam kelas. Boleh, tapi kena guna kata adjektif. Di dalam kelas yang Ya. bersih. Kelas tu bersih. Tapi kalau kita tengok, dia tengah gembira. Gembira kata adjektif perasaan. Jadi Aidil berjalan di dalam kelas dengan gembiranya. Bijak juga saya. Saya. Oh, kita. Bijak juga kita ni. Jadi pasukan yang hebat. Yes.
Okey. Saya rasa awak kena tulis. Sebab dekat ayat awal pertama tu tulis awal. Biasa pegang. Aidil berjalan di dalam kelas dengan gembiranya. Wah, cemerlang. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Dini, kita dah buat 2 ayat dah berdasarkan gambar ni. Awak rasa untuk ayat ketiga kita nak buat ayat apa? Kita sebut Faris. Tapi Faris dah ayat pertama, Zahir dengan Hakim ayat kedua. Oh, tinggal Ali je lah. Kita kena buat ayat berdasarkan watak Ali ni. Ali tu nak berlari. Tapi kalau kita tengok dekat belakang dia dengan dekat lantai dia bersih. Oh, Ali sedang berlari di pantai yang bersih. Pantai? Ni pantai? Oh, ni yang pasir bola. Oh, awak pernah pergi kolam renang? Oh, waktu saya umur 2 bulan, saya pernah pergi. Macam mana awak ingat? Mak saya cerita. Oh, saya tak pernah pergi kolam renang. Tak apa, Boleh tak awak ajak saya? saya faham awak ni tak berminat dengan kolam kan. Awak kan harus bersosial. Tak apa, Tapi saya suka mandi. Okey, tak apa. Esok kita pergi. Esok Kita buat ayat dulu. seronoknya. Nanti cikgu marah. Kita siap. Itu dah lebih pada 2 minit pada cikgu suruh kita buat tadi. Yelah, Ali sedang berlari di kawasan kolam renang yang bersih. Baiklah, jadi untuk kumpulan kami dapat gambar misteri yang ni. Jadi ayat yang kami bina yang pertama, Hana, sebab ada watak Hana dan Aisyah ini. Jadi Hana dan Aisyah Aisyah tu girlfriend awak tak? girlfriend. Saya main ada girlfriend. Okey, tak apa, sambung. Jangan dengan perempuan, okey? Fokus. Okay, baik. Hana dan Aisyah sedang menghidu bunga yang harum. Jadi kami guna kata adjektif Harum. betul. Harum ialah kata adjektif. Panca indera untuk hidung. Okey, betul. Baiklah, kami kumpulan yang kedua. Jadi kami dapat gambar misteri yang ini. Jadi berdasarkan gambar ini, ayat yang kami bina ialah ID, sebab ada watak ID kat sini. Bukan ID yang ni. Nama sama, rupa berbeza. Ni lebih tampan. Dia lebih tampan. Okey, Lebih sikit. Jadi ID berjalan di dalam kelas dengan gembiranya. Dengan gembira. Gembira ialah kata adjektif. Perasaan. Gembira juga untuk menunjukkan tanda seorang itu dalam keadaan senang hati. Macam mana awak gembira? Bukan awak gembira ID. Mana lebih manis? ID ke saya? ID. Okey, tak apa. Fokus. Baiklah. Jadi untuk kumpulan kami, Kumpulan ketiga. ya betul, kumpulan terakhir. Jadi kami dapat gambar misteri yang ini. Ini dia tunjuk kawasan kolam renang. Siapa pernah pergi kawasan kolam renang? Angkat tangan. Angkat tangan. Tak benar. Tak pernah. Tak apa. Esok Kita pergi sama-sama. Ya betul, esok Kita pergi minta bersama-sama. ayah Rosen bawa kereta tu kita. Ayah Ali sekali. Baiklah, jadi ayat yang kami bina ialah watak Ali. Jadi dekat sini kita boleh tengok yang Ali ni sedang berlari. Fokuslah, janganlah berborak kat belakang tu. Fokus. Kesan kami ni tengah bentang. Jadi
Ali sedang berlari di kawasan kolam renang yang bersih. Cuba kamu teka, mana kata JT dalam ayat ini? Kolam renang. Kolam renang? Bukan, cuba lagi. Bersih. Bukan. Teka lagi. Ingat apa yang cikgu ajar tadi? Cepat. Fikirkan logika. Fikirkan secara logik. Bersih. Saya dengar bersih. Ya, betul. Tepat sekali. Pandai Ali. Kalian Nama yang sama, tapi rupa yang berbeza. betul, lupa yang beza. Baiklah murid-murid, itu je pembelajaran kita pada hari ini. Jadi murid faham tak apa yang cikgu ajar hari ini? Faham. Bagus murid-murid. Jadi sekarang sebelum kita semua bersurai, cikgu nak buat satu sesi refleksi yang ringkas saja. Jadi cikgu nak dengar apa pendapat kamu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran hari ini best cikgu. Menarik sangat. Apa yang menarik? Saya belajar banyak benda baru cikgu. Wah, bagus Daniel. Ada murid lain yang nak cuba? Tak apa, jangan malu-malu. Apa yang saya faham, saya belajar banyak kata adjektif hari ni yang best. Wah, bagus. Antaranya bersih, luas dan jauh. Betul tu Ali. Jadi Ali rasa untuk Nama saya Rosin lah cikgu. nama awak Rosin. Jadi Rosin rasa Rosin boleh guna tak kata adjektif ni untuk ke depan-depan? Boleh. Bagus. Jadi cikgu rasa bersyukur dan banggalah sebab apa yang cikgu ajar hari ni kamu semua faham dan boleh guna untuk masa depan. Jadi itu saja pada cikgu. Sekian, terima kasih. Jumpa esok. Jangan lupa bawa buku teks dan siapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Bye bye.